kita akan menangani pembangunan. Kita akan terus bergerak ke arah pertumbuhan ekonomi yang mantap dan berdaya saing. Di samping menyadari cabaran adalah hebat, berbangkit dari keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu. Kita mustahil ingat bahawa pasaran dalam negara kecil bukanlah alasan untuk menghalangi pertumbuhan keluaran. Malah setiap syarikat, sama ada ia milik persendirian atau milik kerajaan, adalah mampu untuk mensasarkan penjualan produk dan perkhidmatan mereka ke luar negara sebagai ekspor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hussein Ismail bersama Auda dalam Berita Nasional. Berita utama malam ini. Kementerian Hal Ehwal Ugama berhasrat memperkembangkan lagi pelajaran agama Islam di peringkat menengah dan pengajian tinggi. Lebih 2,000 orang murid memulakan sesi prasekolah 2017 di sekolah rendah seluruh negara. Sesi persekolahan Arab bermula hari ini di seluruh negara dengan kemasukan 854 orang pelajar baru sanah 5 atau tahun 5. Dari jumlah tersebut, 387 daripadanya adalah pelajar lelaki dan 467 pula adalah pelajar perempuan. Mahat Islam Brunei adalah antara sekolah yang menerima kemasukan pelajar baru. Pagi tadi, Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama meninjau kemasukan pelajar-pelajar baru ke sekolah berkenaan. Lawatan kerja Yang Berhormat Pihin memberi suntikan semangat dan motivasi kepada para pelajar baru yang melalui peralihan persekolahan dari aliran umum ke sekolah Arab. Mahat Islam Brunei menerima kemasukan seramai 70 orang terdiri daripada 28 orang pelajar lelaki dan 42 pelajar perempuan. Semasa lawatan, Yang Berhormat Pihin juga mendengarkan sesi taklimat bertajuk Perancangan Perkembangan Sekolah bagi tahun 2017 yang disampaikan oleh Pengiran Asmadi bin Pengiran Haji Aliuddin, Guru Besar Mahat Islam Brunei. Pada peperiksaan PSR tahun lalu, Mahat Islam Brunei telah mencapai keputusan lulus 100% dan peratus yang telah diperolehi grade A hingga B adalah 50.52% dan A hingga C ialah 94.85%. Keputusan yang telah diperolehi ini adalah sangat memuaskan dan ianya adalah tercapai target yang telah ditetapkan JPI. Perancangan Mahat Islam Brunei tetap macam yang telah dibuat, tetapi kami ingin mempertingkatkan lagi usaha untuk mencapai keputusan ini. Memperbaiki apa yang patut diperbaikilah dan juga bersesuai yang lebih cemerlang dan sesuailah dengan visi Mahat untuk melahirkan para cendekiawan Muslim yang sejati. Bukan sahaja pelajaran ini, Mahat Islam Brunei ini fokus kepada mata pelajaran akademik, tetapi mereka juga harus fokus dalam mata pelajaran bahasa Arab dan umum.
Alhamdulillah, saya merasa bersyukur kerana anak saya telah berjaya lulus dalam memasuki sekolah Arab pada tahun ini. Sebagai ibu dan orang tua kepada anak saya berharap semoga anak saya berjaya di dalam bidang pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi lagi dan semoga menjadi orang yang berguna kepada kedua orang tua, agama, bangsa dan negara. Perasaan tu bangga lah. Target cuma itulah juga masuk kemarin ini pun dia juga senang kan, memerlukan dong punya minda peperiksaan lagi kan untuk dong punya pelajaran pun sini lebih banyak mata pelajarannya kan, cabaran itu pun ada untuk dorang juga. Kemajuan dorang juga. Menurut Kementerian Hal Ehwal Ugama, jumlah kemasukan pelajar ke Sekolah Persediaan Arab Bandar Serip Kawan di daerah Brunei dan Muara tahun ini mencatatkan keramaian 390 orang pelajar perempuan tahun 5, sementara Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Damit menempatkan 337 orang pelajar lelaki. Sekolah Arab Belait pula menerima 37 orang pelajar dan Sekolah Arab Temburong menerima kemasukan 20 pelajar. Rasa gembira, saya mau belajar bahasa Arab, ingin sambung lagi tingkatan 6 UPD, terus untuk meluaskan lagi pelajaran bahasa Arab. Gembira pasal mau belajar bersungguh-sungguh, pasal aku mau jadi guru. Belajar bersungguh-sungguh. Sementara itu, 20 orang pelajar tahun 5 Sekolah Persediaan Arab Temburong mendaftar hari ini bagi memulakan sesi persekolahan. Para pelajar dan ibu bapa terlebih dahulu diberi taklimat mengenai dengan hal ehwal pelajar, disiplin dan akademi. Menurut Dayang Hashidah binti Haji Awang, penolong guru besar Sekolah Persediaan Arab Temburong, mempelajari bahasa Arab dapat membantu para pelajar untuk lebih memahami dan menghayati agama dan ilmu Al-Quran dengan lebih baik dan sempurna. Antara usaha-usaha guru untuk meningkatkan pembelajaran bahasa Arab di sini, antaranya adalah di sini kami di setiap tempat ini ada kami tampal-tampal nama-nama benda tu kan, macam pintu, albab, apa. So di sana tu orang di mana-mana diorang terjumpa apa-apa ada yang ada di sekolah ni, diorang tahu sudah Arabnya tu. So sana tu dapat membantu diorang memperbaiki diorang punya bahasa Arab. Lagipun kami punya keywords untuk masuk staff pun kami suruh diorang cakap Arab. So itu antara usaha kami juga. Lepas tu antaranya juga aktiviti-aktiviti yang harian, macam ada hari Isnin, Rabu, Sabtu diorang mesti bahasa Arab. Beberapa orang ibu bapa pelajar ketika ditemui melahirkan rasa syukur atas kejayaan anak mereka dan menurut ibu bapa berkenaan, selain menimba ilmu untuk pelajar itu sendiri, ilmu yang dipelajari itu nanti dapat dikongsikan bersama ahli keluarga yang lain. Mudah-mudahan cita-cita saya sebagai ibu bapa, mudah-mudahan anak saya akan terus cemerlang di masa yang akan datang, yang mana sesuai dengan titah Kebahaduli yang menitikberatkan soal agama, lebih-lebih lagi tentang bahasa Arab. Aku untuk yang cucu masuk sekolah Arab ini untuk mengajarkan adik-adiknya yang akan datang kan, sebabnya lagipun aku ini seorang mualaf kan, jadi dapat aku belajar dari sana sekarang dalam agama. Kementerian Hal Ehwal Ugama berusaha untuk memperkembangkan lagi pelajaran agama Islam bukan sahaja di sekolah-sekolah ugama, bahkan juga di peringkat menengah dan pengajian tinggi. Para pelajar juga diberi pilihan untuk meneruskan pengajian mereka ke peringkat seterusnya, sama ada di dalam atau di luar negara.
Perkara tersebut dijelaskan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awam Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama ketika ditemui pewarta RTB petang tadi semasa membuat lawatan ke Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Hafizah Sururul Bolkiah Brakas. Kita ini baru melihat pengembangannya di peringkat menengah. Sekolah pelajaran menengah itu ia selari dengan apa yang diajarkan melalui satu mata pelajaran, iaitu pelajaran pengetahuan agama Islam, IRK, Islamic Religious Knowledge di peringkat menengah. Dan dari sana mereka mengambil peperiksaan umum, dan kalau mereka layak untuk memasuki pengajian tinggi, kalau dari aliran, ini kalau pengajian agama ada yang masuk ke sekolah Arab kan, masuk ke sekolah Arab. Jadi mereka memasuki, kalau mereka aliran agama nanti di sekolah Arab lulus sijil tinggi agama STPUB, sijil tinggi agama, mereka boleh memilih sama ada untuk belajar dalam negeri, ada UNISA, ada KUPU. Dalam lawatan tersebut, Menteri Hal Ehwal Ugama meninjau kemasukan murid baru Darjah Pra. Pendaftaran kemasukan murid baru Darjah Pra di keempat-empat daerah bermula hari ini. Lawatan tersebut menzahirkan keprihatinan dan sokongan Kementerian Hal Ehwal Ugama terhadap segala persiapan, penilaian, strategi dan sasaran pihak sekolah. Berdasarkan laporan Jabatan Pengajian Islam, tahun ini mencatatkan seramai 5,764 orang kemasukan bagi pelajar-pelajar Darjah Pra Sekolah Ugama. Rombongan termasuk Datu Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama, Awang Haji Zulkifli bin Panglima Asgar Datu Paduka Haji Abdullah, Pengarah Pentadbiran Kementerian Hal Ehwal Ugama, dan Dayang Ajijah binti Haji Mokhtar, Pemangku Pengarah Pengajian Islam. Lebih 2,000 orang murid memulakan sesi prasekolah di sekolah rendah pada tahun ini di seluruh negara. Program prasekolah untuk kanak-kanak baru prasekolah yang mula diperkenalkan pada tahun 2011 itu diadakan pada bulan November lalu. Program seumpama itu menjadikan para murid pra lebih berkeyakinan menjalani kehidupan sebagai seorang murid. Program tersebut bertujuan membiasakan para murid dengan peralihan suasana dan pengalaman dari rumah ke sekolah agar lebih yakin dan dapat menyesuaikan diri dengan rutin harian persekolahan. Berbagai gelagat disaksikan pada hari pertama persekolahan. Perasaan gemetar, takut dan gemuruh bagi sesetengah murid prasekolah sudah pasti ada dalam diri masing-masing. Bagi para ibu bapa, situasi tersebut memang sudah dijangkakan, namun atas semangat ingin melihat kelancaran mereka memulakan persekolahan, sokongan dan dukungan terus diberikan. Seperti sekolah-sekolah rendah lain di negara ini, di Sekolah Rendah Sungai Kebun pagi tadi, lebih 30 orang murid pra memulakan sesi orientasi prasekolah. Setiap murid-murid mempunyai karakter yang berbeza, ada yang mudah menerima suasana baru alam persekolahan dan tidak kurang juga yang masih belajar memahami situasi dan persekitaran yang baharu. Guru-guru juga banyak berperanan dalam memastikan murid-murid prasekolah tersebut dapat mengadaptasi suasana yang mana sekurang-kurangnya mereka merasa berada di persekitaran rumah sendiri. Dengan pendekatan bersesuaian, para guru memberi kefahaman kepada para murid baru tersebut bahawa banyak yang boleh diterokai melalui alam persekolahan. Pelbagai aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan dan melibatkan penyertaan semua murid baru ini diaturkan oleh pihak sekolah bagi menyambut kedatangan murid baru. Murid-murid itu untuk berani untuk pergi sekolah, seronok berasa di sekolah dan diorang mulai memahami perjalanan sekolah. Apabila sudah mereka ini mengikuti aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan, selalunya akan hilanglah segala perasaan takut.
Sebilangan murid memperlihatkan keyakinan berjumpa kawan baru, berinteraksi bersama guru dan mudah menerima segala arahan yang diberikan tanpa mengharapkan ibu bapa menemani mereka, namun para ibu bapa tetap memberi sokongan pada hari pertama persekolahan bagi menyaksikan telatah anak-anak mereka. Ibu bapa yang ditemui merasa lega kerana anak-anak ternyata teruja pada hari pertama persekolahan mereka. Jadinya ditunggu sekejap lah. Mana tahu ada 3 hari, okey. Harapan dah lagi takut-takut. Rajin belajar, mau bangun awal. Ini menangis. Misalnya mencari labnya, ya berkawan sama kawan atau pelatihnya pun dah ada. Kalau boleh, ya semakin ada berani. Ada. Masa gembira lah pasal anakku awal pagi sudah awal bangun ni. Maknya bangunnya akun sekolah maknya laju pakai bajunya mandinya. Bagi setengah murid yang baru memulakan sesi pembelajaran, ia bukan lagi suatu pengalaman yang terlalu baru, malahan ia adalah detik dan saat yang dinantikan kerana sebelum memulakan sesi persekolahan mereka telah dilibatkan dengan program orientasi prasekolah. Murid-murid yang ditemui rata-rata ceria dan tidak sabar memulakan alam persekolahan. Sekolah ni dapat belajar. Iya. Sionya boleh bermain, boleh belajar. Ada cikgu. Mama ni suka sekolah. Dia takut sekolah. Dia sekolah. Dia payah menangis. Aku mau jadi orang pandai. Sekolahannya seronok. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, N, P, Q, R, S. Atau T, U, V, U, X, Y dan Z. Pasukan polis Diraja Brunei mengadakan majlis bertahlil di Kubah Makam Diraja. Laporannya selepas ini teruskan bersama Berita Nasional. Bersempena sambutan Hari Polis ke-96 tahun, pasukan polis Diraja Brunei mengadakan majlis bertahlil bagi ayahanda dan bonda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin dan Almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit. Majlis tahlil berlangsung di Kubah Makam Diraja. Hadir Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Jimmy bin Haji Muhammad Shah Al-Islam, Pesuruh Jaya Polis. Majlis bertahlil merupakan salah satu acara yang disusun sempena sambutan Hari Polis tahun ini. Tema sambutan perpaduan dan keharmonian mengukuhkan keamanan. Juga hadir Awang Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pemangku Timbalan Pesuruh Jaya Polis serta para anggota pasukan polis Diraja Brunei. Selepas ini, Pertubuhan Perkumpulan Perempuan Negara Brunei Darussalam mengadakan sambutan Maulidur Rasul. Jarang pulang jua aku memakai, tapi masih jua membayar bulanan tu. Kalau boleh, ikut mileage kereta tu lah, lagi baik. Kereta besar tapi bayaran murah, lagi bisai. Siok tu, kalau habis deposit tadi dibelikan, dapat duit tu kegunaan lain kerang. Kalau tak ada orang mengambil kereta itu, alangkah baiknya kan untuk disabis siok jua. Membayar berQR tu bambari malas. This is Adi. Adi loves to play football. Adi also loves his family of 7, and they all love to do different things. So how can Adi make sure his family can enjoy all their different activities? Well, it's simple. Adi drives a Toyota Sienta with its spacious 7-seat cabin, amazing fuel efficiency, and delightfully convenient features such as rear sliding door and keyless entry. The all-new Toyota Sienta. Bigger space, wider smile. Toyota. Always better. Wow!
Pizza Hut. Dapatkan wow deals dari Pizza Hut. Dapatkan pan pizza serendah RM5 hanya untuk bawa balik dan makan di restoran sahaja. Masa adalah terhad. Ratus dibuat dari daun teh asli, bukan dari ekstrak seperti yang lain. Rasakan perbezaan teh hijau yang sebenar. Beralih ke Poka, jenama nombor 1 di Singapura. Kunjungilah kedai-kedai dan sertai Poka Bonanza hari ini. Wow! 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 Welcome to Pizza Hut. Dapatkan wow deals dari Pizza Hut. Dapatkan pan pizza serendah RM5 hanya untuk bawa balik dan makan di restoran sahaja. Masa adalah terhad. Wi-Fi. Share, stay connected, and stay closer with DST Prima Data Roaming. DST, the future now. Mencontohi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara perkara yang dikongsikan semasa ceramah khas sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anjuran Pertubuhan Perkumpulan Perempuan WI Negara Brunei Darussalam petang tadi. Dalam ucapannya, Datin Haja Masni binti Haji Awang Muhammad Ali, penasihat WI berkata, Islam yang dibawa oleh Rasulullah telah mengangkat martabat kaum wanita dan menentukan kedudukan yang tinggi dan adil di antara kaum lelaki dan wanita sesuai dengan kewajipan dan hak masing-masing sebagaimana digariskan dalam Al-Quran dan hadis. Sementara Dayang Haja Zunainah binti Haji Gunong, Pegawai Ugama Kanan Pusat Dakwah Islamiah dalam ceramah bertajuk mencontohi ketinggian akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggesa umat Islam untuk mengetahui sifat atau akhlak dan kehidupan seharian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dapat dijadikan sebagai contoh dan tauladan. Pejabat Harta Intelektual Brunei BRU-IPO Jabatan Tenaga dan Perindustrian telah membuat perubahan waktu-waktu beroperasi bagi orang ramai, iaitu mulai hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu dari pukul 7.45 pagi hingga 12.15 tengah hari dan sebelah petang dari pukul 1.30 hingga 4.30 petang dan ditutup pada hari Jumaat. Sementara waktu pembayaran juga beroperasi mulai Isnin hingga Khamis dari pukul 8 hingga 11 pagi dan pada sebelah petang dari pukul 2 hingga 3 petang. Manakala hari Sabtu hanya akan dibuka mulai pukul 8 hingga 11 pagi dan ditutup pada hari Jumaat. Kaunter Pejabat Harta Intelektual di Pusat Sokongan Perniagaan BSC di tingkat 1 bangunan DNT Anggrek Desa akan terus meneruskan operasinya mulai Isnin hingga Jumaat.
Sebarang pertanyaan boleh menghubungi Bru IPO di talian 238-0965 atau 238-0966 atau email bruipo.gov.bn. Bagi memastikan keselamatan orang ramai sentiasa terjaga semasa beriadah atau berenang di kawasan-kawasan pantai di negara ini, beberapa langkah keselamatan dilaksanakan oleh beberapa agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Kita kongsikan pesanan tentang keselamatan berenang semasa arus deras. Berita sukan. Setelah lebih 3 dekad perlumbaan basikal yang dikenali sebagai kejohanan klasik, kini kembali dengan nama baru iaitu Brunei Classic 2017. Perlumbaan tersebut menarik minat lebih 400 peserta dalam dan luar negara dan akan diadakan pada Ahad ini. Kejohanan klasik adalah satu kejohanan yang mana kejohanan yang dulu pernah gemilang pada tahun 1960-an dan 1970-an dan kita dihidupkan semula. So ia berpeluang juga untuk ke arah pelancongan basikal sukan tourism di Brunei Darussalam. Sebanyak 5 kategori akan dipertandingkan iaitu kategori elit, novice, master, veteran dan wanita. Perlumbaan sejauh 160 dan 100 km itu akan bermula di Jalan Maulana Kuala Belait dan berakhir di Ibu Negara. Perlumbaan dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan dengan kerjasama Persekutuan Basikal Brunei Darussalam dan dikendalikan oleh Tumtum Cycle Event Management. Persatuan Warga Negara Malaysia di Brunei Darussalam dengan kerjasama Klub Golf Pantai Mentiri akan menganjurkan kejohanan golf amal Kampung Air pada 22 Januari ini. Pagi tadi diadakan sidang media mengenainya di Klub Golf Pantai Mentiri. Pendaftaran dan penghantaran borang penyertaan hendaklah dihantar tidak lewat pada 17 hari bulan ini dan penyertaannya adalah terhad. Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut boleh menghubungi Persatuan Warga Negara Malaysia di Brunei Darussalam dan Klub Golf Pantai Mentiri. Kejohanan seumpama ini merupakan salah satu aktiviti amal pihak persatuan dalam sama-sama membantu golongan yang memerlukan. Orang ramai yang ingin memahami dan mengetahui keadaan cuaca setiap hari bolehlah menggunakan aplikasi telefon bimbit Brunei WX yang diperkenalkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam.
Jawatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam hari ini mengeluarkan amaran hujan lebat dan berpetir peringkat kuning. Keadaan cuaca hujan kadangkala lebat dan berpetir kebanyakan berlaku di daerah Temburong dan dijangka menjejaskan kebanyakan kawasan di negara ini kemudian. Jika hujan lebat berterusan, risiko banjir kilat akan berlaku terutama di kawasan rendah dan mudah banjir. Kelajuan angin dijangka meningkat sehingga 40 km sejam semasa hujan lebat atau berpetir. Bagi pengguna jalan raya dinasihatkan agar berhati-hati semasa memandu, memandangkan jarak pandangan berkurangan semasa berlakunya hujan lebat. Amaran tersebut mansuh pada pukul 9 malam ini. Sementara ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam dalam tempoh 24 jam akan datang berawan dengan hujan atau hujan berpetir sekali sekala. Cuaca pada malam ini hujan atau hujan berpetir terutama di daerah Temburong dijangka akan menjejaskan daerah-daerah lain kemudian. Risiko banjir kilat semasa hujan lebat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir. Keadaan laut berombak sedikit hingga sederhana di paras 0.6 meter hingga 1.2 meter. Angin bertiup dari arah tenggara selaju 5 hingga 15 km sejam. Kelajuan angin boleh meningkat sehingga 40 km sejam dekat hujan lebat. Pagi esok pula cuaca berawan dengan hujan di beberapa kawasan pesisiran dan dekat pantai. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam. Petang esok pula cuaca hujan berpetir terutama di beberapa kawasan pedalaman negara. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.5 meter hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam. Wallahualam bisawab. Sekarang ikuti ramalan cuaca bagi negara Brunei Darussalam untuk tempoh 3 hari akan datang dan ramalan keadaan cuaca bagi beberapa bandaraya utama ASEAN dan dunia. Sekarang disampaikan kadar nisab zakat wang dan harta untuk hari ini. Berikut pertukaran mata wang ringgit Brunei dengan beberapa mata wang antarabangsa dan serantau. Teruskan bersama kami untuk mengikuti berita antarabangsa dalam berita dunia selepas ini. Bertemu kembali bersama saya Hussein Ismail. Berita utama dunia malam ini.
Indonesia menggantungkan kerjasama ketenteraan dua hala dengan Australia. Presiden Venezuela merombak kabinet dan menamakan bekas Menteri Dalam Negeri sebagai naib presiden. Australia berusaha meredakan ketegangan dengan Indonesia dengan berjanji siasatan terhadap dakwaan mengganggu ideologi Indonesia hampir selesai yang menyebabkan Indonesia menggantungkan kerjasama ketenteraan dengan jirannya itu. Ketua Tentera Indonesia, Gatot Nurmantio, menyatakan tindakan diambil selepas kebimbangan dibangkitkan berhubung bahan pembelajaran dari tenaga pengajar Australia yang mengandungi kata kesat menghina prinsip Indonesia yang dipanggil Pancasila. Tentang tentara yang dulu, tentang Timor Leste, tentang Papua juga harus merdeka, dan tentang Pancasila yang dipresentasikan menjadi Pancagila. Dengan 55 tidak benar. Dari situ maka saya tarik. Menurut Nurmantio, penggantungan akan diteruskan sehingga siasatan berakhir dengan menggesa agar tiada spekulasi sehingga siasatan selesai. Penggantungan kerjasama ini bukan yang pertama seumpamanya pada tahun 2013, hubungan juga tegang berikutan pendedahan Australia mengintip telefon bimbit Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Akan memperbaiki kurikulum. Yang ketiga akan melaksanakan investigasi. Yang keempat akan Presiden Venezuela merombak kabinet dan menamakan bekas Menteri Dalam Negeri Tariq El Aissami sebagai naib presiden. Jawatan tersebut merupakan penting pada tahun ini ketika pembangkang berjanji akan memaksa Presiden Maduro meletak jawatan yang mungkin boleh membawa kepada Tuan Aissami memegang jawatan presiden sehingga penggal pemerintahan presiden berakhir pada tahun 2019. Pada masa yang sama, Presiden Maduro juga mengumumkan Menteri Ekonomi dan Keuangan yang baru. Designado como vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela al compañero Tariq El Aissami para que asuma esta nueva etapa 2017-2018 con su juventud, con su experiencia, con su compromiso, con su valentía. Perdana Menteri British Theresa May melantik diplomat kanan sebagai utusan Britain ke Kesatuan Eropah EU bagi menggantikan Ivan Rogers yang meletak jawatan baru-baru ini. Tuan Tim Barrow, pengarah politik di pejabat luar, merupakan diplomat veteran selama 30 tahun. Bekas duta Britain ke Moskow itu sebelum ini bertugas sebagai setiausaha pertama di kedutaan Britain di Brussels. Downing Street menyifatkan Barrow mempunyai pengalaman dalam mengukuhkan objektif United Kingdom dalam Brussels. Duta Rusia menyatakan negaranya bersedia menjadi rakan kongsi baru Filipina dengan membekalkan senjata canggih. 2 buah kapal perang Rusia berada di Manila bagi lawatan persahabatan selama 4 hari iaitu hubungan rasmi tentera laut yang pertama di antara kedua-dua buah negara. Kapal anti-kapal selam Admiral Tributes akan terlibat dalam latihan perang dengan tentera Filipina semasa lawatan ini. I'm not in a position to give you recommendation. But I understand that for the Philippines there is an objective need to diversify the range of the circle of your partners. We are talking about diversification. Lawatan tentera laut Rusia diadakan kurang dari sebulan selepas Presiden Filipina Rodrigo Duterte menghantar Menteri Luar dan Pertahanannya ke Moskow untuk membincangkan perjanjian senjata selepas seorang Senat Amerika Syarikat berkata beliau akan menyekat penjualan 26,000 laras napang kepada Filipina.
as the best possible. Turki mengeluarkan kritikan mengenai kurangnya sokongan udara NATO dalam serangan bagi menawan bandar Albab dari pemisah IS. Anggota NATO, Turki dan Amerika Syarikat berselisih pendapat mengenai peranan pejuang militia Kurdish di utara Syria yang mempunyai barisan depan dekat Albab. Turki menyifatkan mereka sebagai tentera yang berbahaya, tetapi mereka telah menerima sokongan Amerika Syarikat dalam menentang IS. Turki juga meminta kumpulan Pakatan Pimpinan Amerika Syarikat membekalkan bantuan udara bagi operasi menentang IS di sekitar Albab. Manakala jurucakap Pentagon Peter Cook berkata, kumpulan Pakatan Pimpinan Amerika mengarahkan pesawat tempur untuk membantu tentera Turki dekat Albab minggu lepas tetapi tidak melancarkan serangan udara. Anak-anak yatim di Yaman mungkin berdepan kesukaran apabila dana bantuan semakin berkurangan di negara yang dilanda perang itu. Mereka terpaksa bergantung sepenuhnya pada bantuan kerajaan, dana swasta dan badan-badan kebajikan. Tetapi krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Yaman dan perang saudara yang berterusan menghabiskan sumber keuangan swasta dan awam, manakala keperluan untuk anak yatim semakin pudar dari senarai keutamaan. Rumah anak-anak yatim menempatkan lebih daripada 800 kanak-kanak. Ia agak sempit dan juga mengalami kekurangan keuangan. Dan ketika peperangan semakin meningkat, mereka semakin takut dan trauma. Hampir 2 tahun peperangan telah menghancurkan ekonomi Yaman, mencetuskan kemiskinan, perpindahan jutaan penduduk awam dan membunuh lebih daripada 10,000 orang. Menurut UNICEF, setiap 10 minit seorang kanak-kanak di Yaman akan maut akibat mengalami penyakit yang tidak dapat dielakkan seperti kekurangan zat makanan, jangkitan pernafasan dan ceret-beret. Teruskan bersama kami untuk mengikuti berita antarabangsa dalam berita dunia selepas ini. We're celebrating 50 golden years of uniting 10 magnificent nations where over 650 million hearts beat. We stand together for one vision, one community, one ASEAN. Our beauty and diversity is unparalleled. Discover a land of stunning natural wonders and home to the world's most incredible creatures. Seek thrills and adventures of a lifetime. Immerse yourself in our rich traditions, diverse cultures, and fascinating history. Feel the warmth of people with hearts of gold. Indulge in exquisite cuisines and fresh flavors. Uncover ancient cities, enchanting stories, and treasured legends. Witness history in the making. Marvel at vibrant cities, towering skyscrapers, and rapid transportation. Embrace the moment and make memories that will last forever. Join us for our golden celebration. Come visit ASEAN for our 50th anniversary in 2017. Kembali bersama berita dunia.
Para penunjuk perasaan mengadakan rapat bantahan di Bandaraya Mexico membantah terhadap kenaikan 20% harga minyak petrol. Terdahulu, Presiden Mexico mempertahankan langkah kenaikan tersebut ketika para pembantah mengenakan sekatan di lebuh-lebuh raya dan meneruskan bantahan di seluruh negara. Presiden Enrique Pena Nieto menyatakan kerajaan akan cuba membantu kumpulan yang terjejas teruk oleh kenaikan terbabit. Y es por ello que todos debemos asumir el reto de este ajuste. Kenaikan harga berkenaan berkuat kuasa pada hujung minggu ini ketika kerajaan menamatkan pengawalan harga minyak petrol dan minyak diesel yang dikatakan subsidi yang diberikan memberi manfaat kepada penduduk yang kaya. Sementara itu, syarikat minyak Pemex milik kerajaan berkata sekatan di terminal bahan bakar di negeri Chihuahua, Morelos dan Durango menyebabkan situasi kritikal dalam pengagihan bahan bakar ke stesen gas di negeri-negeri terbabit. Enam penerbangan dibatalkan dari mendarat dan berlepas dari lapangan terbang di ibu negeri Costa Rica, San Jose selepas gunung berapi Turrialba meledak. Menurut sumber rasmi, gunung tersebut memuntahkan gas dan debu menjejaskan beberapa kawasan 50 km dari Turrialba termasuk lapangan terbang Juan Santa Maria. Ares, sebuah syarikat yang mengendalikan lapangan terbang dalam laman sesawangnya melaporkan 14 penerbangan berlepas dan 16 penerbangan mendarat dibatalkan. Penerbangan yang terjejas termasuk JetBlue, American Airlines, United Airlines, Spirit Airlines, Alaska Airlines dan Nature Air. Para penduduk yang tinggal dekat gunung terbabit diarah untuk berpindah. Sebelum ini, lapangan terbang itu juga ditutup menjejaskan ratusan penerbangan. Las aerolíneas tienen sus propios protocolos y ellos saben hasta dónde pueden volar en condiciones seguras. Cuando hay una nube de ceniza. Beberapa kawasan di Argentina dan Uruguay mengalami banjir selepas hujan lebat dan angin kencang melanda kawasan berkenaan sepanjang minggu. Penduduk di Santa Fe, Argentina yang dilanda hujan lebat dan angin kencang sejak Disember lalu juga terjejas oleh banjir. Ketua masyarakat di negara jiran Oramona menyatakan berpuluh-puluh keluarga di kawasannya yang terjejas oleh banjir terpaksa meninggalkan kediaman mereka dan berlindung di pusat-pusat sementara yang disediakan kerajaan. Pihak berkuasa melaporkan kejadian angin kencang selaju 100 km di ibu negeri Montevideo mencederakan hampir berpuluh-puluh penduduk. Amaran jingga bagi risiko hujan lebat dan angin kencang juga dikeluarkan. Laluan terapung 50,000 meter panjang di sungai wilayah Ludian, Barat Daya Guizhou, China telah dibuka untuk pelancong sejak hari pertama Tahun Baru 2017. Laluan terapung 54,000 meter persegi itu terletak di kawasan peranginan pelancong di Sungai Hongshui. Laluan terapung berkenaan dihiasi dengan berbagai kemudahan termasuk ribuan lampu yang berwarna-warni sepanjang laluan bagi kemudahan para pelancong untuk bersiar-siar di waktu malam. Wilayah Ludian telah mempromosikan pelancong musim sejuk kerana kawasan berkenaan mempunyai suhu purata tinggi semasa musim sejuk daripada kawasan lain di wilayah itu. Pihak berkuasa setempat berkata, wilayah Ludian telah menerima lebih 60,000 pelancong telah berkunjung ke kawasan berkenaan sejak awal bulan Januari.
Pesta Ais dan Salji Antarabangsa Harbin ke-33 secara rasmi di Bandar Harbin, Timur Laut, wilayah Heilongjiang, China. Dengan bertemakan Harbin Pearl on the Crown of Ice and Snow, pesta itu mempunyai lebih daripada 100 aktiviti menampilkan pelancongan, seni, fashion, perdagangan dan sukan. Semua taman tema utama di bandar itu akan dibuka untuk mencipta ais dan salji kayangan. Pesta itu juga akan mengadakan pertandingan mengukir salji dan ais. Sidang kemuncak pelancongan Ais Salji Cina Antarabangsa kedua bermula pada 4 hingga 6 Januari ini. Mengakhiri berita dunia malam ini, para pemikir intelek dunia membawakan inovasi teknologi terbaru mereka ke pameran elektronik pengguna CES di Las Vegas. Salah satu alat ciptaan Hover Camera Passport merupakan satu drone kecil yang dipasang dengan kamera, kemudian ia akan mengikut pemiliknya berjalan-jalan sambil mengambil gambar dan video. Manakala alat yang dicipta oleh Zero Robotics membezakan drone yang mengambil swafoto ini dengan saingannya yang mana ia boleh mencari apa saja dan mengenali pemiliknya. Kepada mereka yang mahu merasai menjadi seperti seorang superhero, bolehlah menggunakan Hypersuit Reality Simulator ala maya yang menggunakan pergerakan exoskeleton untuk membenarkan pengguna mengalami penerbangan tanpa meninggalkan bilik. Dan jika ingin membeli barang makanan tanpa menyediakan senarai membeli belah, bolehlah menggunakan Fridge Cam, satu alat kamera tanpa jaringan yang dicipta oleh Smarter, syarikat yang berpangkalan di London. CES akan diadakan sehingga 8 Januari ini di Las Vegas. Sebelum berpisah, renungkan petikan maksud hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Bagi tiap sesuatu terdapat ujian dan cubaan, dan ujian serta cubaan terhadap umatku ialah harta benda. Dengan itu sekian berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.